Pemilihan sparring bertemu dengan Calvert-nya sebab katanya pasukan ni mirip dengan Vietnam daripada segi gameplay, daripada segi kepantasan, agresif dan diorang pun agak provokatif juga. First 11 kedua-dua tim aku boleh cakap battle antara player muda. Malaysia turunkan majoriti player lokal dan muda dengan formasi 3-4-3 dan berubah ke formasi 5-4-1 time bertahan. Calvert pun nampaknya menguji player muda diorang dengan formasi 4-3-3. Macam aku cakap sebelum ni, pertembungan ni adalah pertembungan fizikal. Player Calvert dengan average ketinggian 183 cm nampak solid bila diorang pegang bola. Letak dua centre back masing-masing dengan ketinggian lebih 190 cm dan body diorang macam bodybuilder. Agak struggle lah player Malaysia dengan ketinggian average 174.4 cm nak beat diorang. Player Malaysia paling tinggi pun goalkeeper Syahan Hazmi dengan ketinggian 184 cm. Tapi player Malaysia main dengan jiwa.